Elakkan kena scam. Orang yang mudah kena scam, patternnya sama sahaja. Satu, kurang sabar sebab cepat untung. Kedua, kurang membuat bacaan ataupun kajian tentang syarikat yang menawarkan keuntungan berlipat kali ganda. Dalam simpanan emas, pastikan tuan-puan faham tentang cara yang selamat. Beli emas mesti dapat emas. Emas ini adalah aset sama seperti rumah dan tanah. Beli rumah mesti dapat rumah. Bukan beli rumah dapat dividen setiap bulan. Untuk jadi kaya dengan emas, caranya ialah menabung dengan sabar. Jadi, untuk elak dari mudah kena scam, tuan-puan perlu pupuk sifat bersabar. Dan jangan jadikan alasan malas untuk membaca kerana ilmu itu pelita hidup. Tiada ilmu, gelap dunia tuan-puan. Public Gold menyediakan platform simpanan emas fizikal 100% buat sesiapa yang sabar dalam tabungan untuk bina kekayaan. Untuk mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh rujuk video saya di profil 5 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bantu tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.